Sahabat untuk selamanya. Memang tak boleh nak pisah ke dua kelab ni? Dah macam adik-beradik dah aku tengok. Setiap minggu, kalau seorang tu kat atas, seorang tu turun bawah. Kalau seorang tu dekat bawah, seorang tu naik atas sikit. Tapi memang akan rapat lah. Dah macam apa dah aku tengok. Okey, Manchester United telah pun diikat Bournemouth 4-sama di Old Trafford dalam satu thriller game yang sangat-sangat mengasyikkan. Jom kita sembang sikit pasal game ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Manchester United skor seawal minit 13 ataupun lebih spesifik 12 minit dan 46 saat. Okey, gol daripada Amad Diallo. Sebenarnya Kurnia patut habiskan gol tu, tapi Amad menyudahkan bola yang tak masuk ke dalam gawang. Okay, Amad had a very good game untuk MU, dan korang kena ingat MU akan kehilangan Amad tak lama je lagi sebab Amad akan pergi ke AFCON. Bukan setakat Amad, Mbeumo pun sama juga. Adakah MU akan tempang selepas kehilangan player-player AFCON ni? Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah lah. Satu lagi player yang menyinar untuk season ni buat MU adalah Bruno Fernandes. Okay, what a free kick. Sangat-sangat cantik guys. Okay, Bruno setakat ni assist dia leading dan gol pun banyak juga dihasilkan untuk MU. Bagi aku Bruno memang betul-betul step up lah daripada performance hamba pada season lepas. Tapi free kick tu pun tidak cukup untuk memberikan kemenangan kepada MU. MU banyak leading dulu 1-0, 2-1, kemudian Bournemouth pula leading 3-2. Bruno samakan kedudukan 3-sama dan Kurnia berjaya menjaringkan gol keempat hantaran daripada Sesko. Waktu tu peminat-peminat MU dah bersorak lah. Ingat, inilah dia gol kemenangan 4-3. Okay, satu penutup yang baik untuk malam di Old Trafford. Tapi pemain Bournemouth sekali lagi menyamakan kedudukan. Kali ini daripada pemain simpanan diorang menghabiskan game dengan keputusan 4-sama. What a game. Untuk peminat-peminat neutral memang sangat enjoy game ni. Untuk peminat-peminat MU memang frust lah. Attacking memang padu dah, tapi defending memang barai gila. Nampaknya kehilangan Dilik memang betul-betul memberi impak kepada MU. Lemons yang diorang duk puji-puji, diorang duk angkat-angkat tu, bolos 4 gol untuk game kali ni. So, defending barai, attacking padu. Peminat-peminat MU komen pendapat korang pasal team MU ni. Dan macam biasa guys, yang nak support Wibro, tekan butang follow.